Aksi antara San Francisco Hiroshima vs JDT dijadual pada Selasa, 10 Februari 2026 jam 6 petang detik ini. Bermain di gelanggang lawan tentunya JDT tidak mahu kehilangan momentum, tiga mata merupakan target utamanya. 5 pemain dikesan bersama pasukan Johor Darul Ta'zim JDT vs San Francisco Hiroshima. Skuad kendalian Hisco Munos cemerlang dan membawa momentum terbaik ke Hiroshima bagi aksi ketujuh kempen AFC Champions League Elite Akli. Pasukan Harimau Selatan dilihat membawa barisan terbaik dengan kemunculan 5 pemain menjadi nadi kekuatan utama beraksi di gelanggang lawan. JDT dikesan membawa 3 tonggak warisan Harimau Malaya, John Irazabal, Hector Hevel dan juga penyerang, Joao Figueiredo bagi menentang kelab Jepun itu. 3 tonggak ini telah diturunkan dalam beberapa perlawanan terakhir pasukan termasuklah ketika kempen cemerlang di ACC Shopee Cup 2025-2026 menentang Shan United. Bukan itu sahaja, juara bertahan Liga Super Malaysia itu 2 penggempur berbisa, Bersun da Silva 16 gol dan Jairo da Silva 12 gol selaku penjaring terbanyak Liga ketika ini. JDT turut memiliki beberapa pilihan pada posisi pertahanan dengan kehadiran Shen Lori, Park Jun Hyung, Jonathan Silva, Raul Para, Eddie Israfilov dan juga Oscar Arribas. Bukan itu sahaja, JDT kelihatan memiliki pilihan tambahan dengan kepulangan Natzo Insa selain tonggak baharu seperti Rui Nene bakal menjadi tonggak penting JDT sekarang ini. Namun corak permainan dinamik yang dipamerkan Johor Darul Ta'zim JDT dijangka memberi cabaran kepada pasukan Jepun, San Francisco Hiroshima. Hal ini dinyatakan pengendali Jerman, Bartosz Gaul apabila ditanya tentang kekuatan pasukan gergasi selatan tanah air itu. Gaul yang pernah mengetuai Akademi RB Leipzig melihat JDT bukan saja menggunakan corak permainan berteraskan penguasaan bola. Malah, juara Piala FA 2025-2026 itu juga memiliki ramai pemain hebat. Atas sebab itu, Gaul melihat San Francisco perlu berada di tahap terbaik jika mahu mendapatkan keputusan positif ke atas JDT. Mereka satu pasukan yang mementingkan penguasaan bola. Mereka memiliki pemain pantas di bahagian hadapan dan saya fikir mereka memiliki keupayaan individu yang tinggi. Kita kena kawal bola dengan baik dan tidak terperangkap dengan kelajuan atau serangan balas pihak lawan. Jika kita kekalkan penguasaan bola, saya fikir momentum permainan akan memihak kepada kita, katanya dalam sidang media pra-perlawanan. San Francisco berharap dapat meneruskan momentum kemenangan di bawah bimbingan Gaul. Sebelum ini, pasukan itu menewaskan VF Farin Nagasaki 3-1 dalam aksi pembukaan musim 2026. San Francisco juga berharap dapat kekal menghuni kelompok 3 teratas Liga Timur Akli. Ini kerana pasukan itu mengumpul 11 mata, 2 mata di belakang pendahulu Liga Timur Akli, Vissel Kobe. Sekiranya sebarang keputusan positif diraih Johor Darul Ta'zim JDT dalam aksi berdepan San Francisco Hiroshima bakal membawa 1001 hal positif dalam perjalanan pasukan Harimau Selatan ini di pentas AFC Champions League Elite khususnya. Fokus peminat bola sepak tempatan bakal tertumpu kepada aksi San Francisco Hiroshima vs JDT yang bakal menjadi suatu pertembungan penting dalam menentukan kedudukan carta akli. Kedudukan terkini menyaksikan San Francisco Hiroshima berada di tangga ketiga sementara JDT menghuni tempat ke-6 untuk Zon Timur, menjadikan wakil Jepun itu selaku pasukan pilihan bagi aksi ini. Walau bagaimanapun, bukan perkara yang mustahil buat JDT untuk melakar kejutan di bumi Jepun ini meskipun tugas getih bakal menanti anak-anak buah Hisco Munos pada pertemuan kali ini. Satu mata dilihat sebagai satu keputusan yang cukup positif buat JDT lebih-lebih lagi pasukan lawan bakal turun dengan status hebat dan memiliki kelebihan bermain di laman keramat mereka. Sekiranya JDT mampu mengikat atau mungkin menewaskan San Francisco Hiroshima ini, perkara utama bakal berlaku adalah perubahan dalam carta akli bagi skuad Harimau Selatan. JDT yang kini mengutip 8 mata akan melonjak ke tangga ke-4 maksimum seandainya berjaya mencatatkan kemenangan atau mengukuhkan kedudukan dalam kelompok 8 terbaik jika seri. Malah,
Tiga mata akan menamatkan badi tanpa kemenangan JDT ke atas kelab dari Jepun selepas kali terakhir mereka menang adalah pada tahun 2019 lalu ketika menumbangkan Kashima Antlers 1-0. Manakala, keputusan Sri akan meneruskan rekod cemerlang JDT apabila bertemu wakil dari negara matahari terbit musim ini selepas terikat Sri tanpa jaringan ketika perlawanan akhir September lalu. Apapun, semoga JDT berjaya petang ini. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.